Saya, Usul Hasanah binti Fahmi, melaporkan secara langsung dari Masjid At-Taqwa Pulau Pinang sempena berlangsungnya Karnival Perhayatan Hadi 40 Imam Nawawi Peringkat Negeri Pulau Pinang. Karnival ini menghimpunkan pelbagai aktiviti ilmu, pameran dan persembahan dakwah yang menjulang tema kecintaan kepada hadis Rasulullah SAW. Anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Mari kita ikuti perjalanan sepanjang karnival yang penuh dengan keberkatan ilmu dan semangat ukhuwah Islamiah ini. Kementerian Pendidikan tahun 2022 dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat. Tapi tujuan utama kita wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ila lita'arufu, yani kita untuk kamu kenal. Taridul mu'minin fi tawaidihim wa tarahumihim dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah Demikianlah liputan khas Karnival Perhayatan Hadis 40 Imam Nawawi Peringkat Negeri Pulau Pinang yang telah memperkukuh penghayatan nilai Islam melalui ilmu dan amal. Dari Masjid At-Taqwa, saya, Usul Hasanah binti Fahmi, melaporkan untuk TVPSSR Gading. Interaktif, informatif, terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.